So, sekarang ni ramai betul tanya pasal alkali. Nak pula waktu live. Macam mana air alkali ni terjadi? Ada apa-apa campuran ke? Atau memang wujud secara semula jadi? Okey, senang cerita. Air alkali ni dia ada pH yang sangat-sangat tinggi yang bermaksud kurang asidik. Secara semula jadi, air biasa dekat rumah korang tu dia boleh tukar kepada air alkali tau sebenarnya. Bila dia melalui batu-batu mineral dan struktur yang tertentu. Tapi hari ni kebanyakan air yang kita minum ni banyak kepada berasid sebab dari segi proses rawatan, pencemaran dan juga gaya hidup korang. Sebab tu sekarang korang kena cari satu benda yang boleh support balik keseimbangan air harian korang. So, dengan Union Flask Alkaline Water ni, air biasa boleh masuk dalam flask dan dia akan tukar kepada air alkali tanpa ada campur bahan kimia sekalipun. Apa-apa pun, konsep dia bukan ubah jadi air dan terus ajaib. Tapi, dapat sokong badan korang supaya dapat air yang mesra untuk sebadan. Korang kena ingat air alkali ni bukan trend. Tapi, tentang kualiti air yang korang minum setiap hari. Untuk badan kita juga.